Alright, hi, welcome back to my channel. So, hari ni kita orang dekat KLIA 2 and tengah menunggu boarding flight. So, masanya tengah excited and look at the view, so cantik, Masya Allah, cantiknya. And time ni Alhamdulillah dah sampai. So, time ni dah perut tengah lapar and tapi kita orang luckily tak bawa bag luggage, so smooth je kita orang punya check-in luggage. So time ni kita orang dah sampai ke airport and I'm so excited at this moment. So yeah, kita orang sewa kereta Azia baru ya, selama 3 hari 2 malam kat sini. Hari last pergi Langkawi 2019 pergi Langkawi tahun sebelum PKP. So after saya nampak PKP, anak-anak ni kat belakang. okay, so time ni our perut dah lapar, so kita orang pergi ke Chili Kampung and dekat area airport juga, and kita orang order ayam kicap and toge and nasi putih 2. And it was so sedap guys, tapi harganya a little bit pricey ya. And yeah, after lunch kita orang pergi beras terbakar pula. So kat sini macam-macam lah, ada banyak baju-baju lawa, tudung and baju kurung kedai pun ada. Kat sini pun ada dress yang ala-ala tepi pantai, so I pun grab lah satu. And kat sini kalau korang nak cari batik ke atau jersey memang sesuai. Lepas tu kita orang pergi dekat kedai souvenir. Sini harga dia memang sangat-sangat murah and macam-macam jenis souvenir fresh magnet yang korang boleh dapat dekat kedai ni. That's why kita orang pergi situ and kita orang grab apa yang ada. Ini adalah rumah Afsat. Adalah rumah terbakar. Bukan. Itu Ini adalah tempat kawasan beras terbakar. Beras terbakar, beras yang dah dibakar. baca lah sejarah ni. Jom kita tengok sejarah dia apa dia. Okay, kalau korang perasan, I dah lalu kedai ni tadi and I terus grab dress ni sebab cantik sangat, cantik doa. So I pun beli and harga dia RM45. And time ni kita dah terus ke hotel nak check in. Right, so kita nak review hotel. So dia tempat mandi, tempat ni cuci tangan, pergi hand wash, shampoo and perfume. So tempat toilet, tempat mandi and this our shoes. So itu tempat bag and this is our room here. Dia katil dekat sini. Dia macam ada design tepi macam ni. Dia pintu. Pergi kerusi jugalah, kerusi 2 meja nak makan ke bersama, table untuk kerja and sini ada tingkap juga dan kat sini pun ada tingkap juga and this is our view kita kat depan ni. Tak tunjuk view tak ada. Tapi ada nampak view sana, Laut. pantai, nak pantai, so boleh lah nampak sikit je lah, nampak sikit. So ya, itu saja our room. Ni baju untuk pakai esok. This is last minute baju dia macam jubah. So comel lah, comel. Pakai legging. Okay, and time ni dah pukul 6.30 and kita orang siap-siap nak turun bawah pergi ke pantai tengok sunset, which is golden hour lah, golden time. And kalau korang nak tahu, hotel yang kita orang stay ni dia terus ke pantai, so senang untuk family atau budak-budak yang nak ke pantai atau nak main pantai. And FYI, kalau korang nak tengok sunset lagi-lagi dekat pantai Chenang, korang kena datang lambat sikit dalam pukul 6.30 ke 7 sebab time tu baru matahari akan terbenam. And time ni juga kita orang banyak capture our moment and kita orang selfie, ambil gambar and capture the video. Ni I tak tahulah kenapa anjing ni duduk macam ni, so I pun macam record je lah apa yang anjing ni tengah santai dekat tepi pantai sambil tengok sunset.
Masya Allah, cantiknya sunset dekat sini. Seriously, korang kena ada moment ni once a life. Okay, lepas ni kita orang terus pergi ke area Cenang juga. And dia macam shopping-shopping tepi jalan macam tu. Kat sini banyak jual barang-barang beg, jual barang-barang untuk swimming, nak pergi pantai, nak pergi snorkeling, semua tu lah. Dan lepas tu kita orang ternampak pulut mangga tau. Wah, sedapnya dengan mangga yang kuning, yang keemasan tu. Kita orang pun beli and grab terus. So yang kita orang rasa ni adalah pulut mangga, nama dia mango sticky rice. And mangga dia sangat manis manis dok. Dia punya santan dia, or kau kena ambil dia like macam little bit plain sikit, like dia cair sangat. Lepas isi tenaga tadi, kita orang terus berjalan lagi ke depan and nak tengok apa yang ada dekat area Cenang Street ni. Kalau korang perasan, jalan dia macam jalan Krabi yang kita orang pernah travel dulu sambut celebrate my birthday dekat Krabi. So it reminds me macam ni dia punya vibes and environment dia. Like macam malam memang sangat meriah kat sini. Kalau pagi-pagi tutup kedai. Okay, ini first time yang I tengok orang panggil apa, anak hantu show. Kat sini memang quite famous lah. And apa yang I tahu, I notice diorang punya show ni memang akan ada everyday. Dan masa timing ni start pukul 8 malam sampai pukul 10, I rasa lah. Tapi kalau korang tengok yang dekat seat depan, yang orang-orang duduk tu, itu kena berbayar tau kalau korang nak masuk. Okay, time ni my mom tengah call and kita orang ada hal nak cakap something. And kalau korang perasan kat sini banyak jual kedai-kedai makan lah, tempat-tempat lepak, kedai makan, seafood. Kat sini memang ramai lah waktu malam. I tengok kucing ni, it reminds me of my cat, which is Barney dekat rumah. So I pun belai dia. Rindu. Morning. So today is day 2. But the most important is the view. Yang Masih hidup. ya Allah, sikit je baru. Masih